terbaring pusing-pusing atas lantai. Semua ni indication yang dia ni sakit perut ataupun sakit yang sangat-sangat tinggi yang dia tak boleh nak tahan. Okay, so selamat tengah hari semua. So kes kita pada hari ni, kita di area Tambun. So we'll do it from the side. And this is nice. He has a paddock, sand for him to walk around. So kita check kuda dia. Untuk orang yang jaga kuda ni, benda paling basic yang kita boleh check, kita boleh check dia punya mata. Sama juga, tarik mata, tengok warna pink ke macam mana. Okey, kena okey. Serta kita boleh letak termometer dalam tubuh dia, check suhu dia juga. Dengan kita boleh check, buka mulut, check gusi dia. Gusi dia warna apa, lepas tu tekan untuk tengok dia kembali warna pink berapa lama lah. Wah, okey. Lepas tu boleh check cara dia pijak kaki dia, sama ada dia letak berat atas badan dia di setiap empat kaki dia ke macam mana. Kita juga boleh dengar cara dia bernafas, sama ada dia batuk ke ataupun dia sesak nafas ke macam tu. Ataupun sebab kuda ni dia punya sistem pencernaan ni sangat sensitif, so kita boleh juga tengok simptom-simptom sakit perut, nama dia kolik lah. Sakit perut ni mungkin akan nampak dia pusing-pusing, tengok perut dia tendang-tendang lantai, ataupun dia macam tendang perut, dia tendang pintu kandang dia ke, dia terbaring pusing-pusing atas lantai. Semua ni indication yang dia ni sakit perut ataupun sakit yang sangat-sangat tinggi yang dia tak boleh nak tahan. So ni simptom-simptom macam tu lah. So these are things yang orang boleh check. Kalau nak tambahan macam saya check tadi, saya check bunyi jantung, bunyi peparu serta bunyi perut dia. Dalam kuda ni, dia punya usus besar ni dia pelik sikit. Bukan pelik lah, dia unik. Dia sebenarnya daripada kanan dia akan pusing ke kiri, dari kiri dia akan pusing atas satu lagi, lepas tu pusing balik kanan macam ni. Sebab dia punya usus macam ni, kita boleh dengar 4 bahagian. Belah kanan atas bawah dan belah kiri atas bawah. So kita akan dengar bunyi-bunyi dia macam mana. Kalau bunyi dia normal, okey lah, sistem pencernaan dia no problem. So tadi kuda ni no problem lah sistem pencernaan dia. Okey, left upper, left lower. Bunyi right, belah kanan kuadran atas, kuadran bawah, dan belah kiri kuadran atas, kuadran bawah. Okey, no problem. Okey. Okey. Dari segi kaki dia tadi saya angkat, saya bengkok kaki dia, saya flex kaki dia. Okey, tak ada rasa sakit ke apa. Saya ketuk dia punya tapak, tak rasa sakit. I did for all the 4 leg lah. So kuda dia pun okey, tak ada masalah. Sehat je. Okey.